Kalau berjumpa merah pipinya, bukan karena hijau merah muda. Salam sejahtera dan hai semua. Selamat datang ke siri podcast kita pada hari ini. Saya Shantini Priya selaku moderator anda pada hari ini. Jadi, mari kita lihat topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu kita akan mengupas sedikit tentang tokoh yang cukup besar dan terkenal dengan jasa dalam dunia kesusasteraan Melayu, iaitu Profesor Dr. Siti Zainun Ismail. Jadi kita akan berbual santai bersama dua orang panel hebat kita di sebelah kiri saya, iaitu Irfan dan juga Catherine. Okey, kita nak mengenali dengan lebih mendalam tentang sumbangan besar beliau terhadap perkembangan dalam sastra Melayu. Sebelum kita mulakan siri kita, boleh tak saya nak awak berdua perkenalkan diri anda terlebih dahulu? Hai Shantini. Hai. Nama saya Muhammad Irfan bin Irwan. Saya berasal dari Sarawak. Wah, Sarawak dekat mana tu? Sarawak dekat Kuching. Okey. Cat pula? Dan saya Catherine, berasal dari Sarawak juga. Wah, dua-dua orang Sarawak ni. Betul tu, okey. Seterusnya kita nak sembang lah dengan lebih lanjut tentang isi sumbangan Dr. Siti Zainun Ismail ni. Jadi sumbangan beliau bukan sahaja dalam sastra Melayu tapi juga pendidikan kanak-kanak. Jadi mungkin awak berdua boleh kongsikan sedikit latar belakang tentang Siti Zainun Ismail. Silakan. Okey, untuk yang mungkin kurang kenal Siti Zainun Ismail, dia merupakan sastrawan negara yang ke-14. Beliau bukan hanya seorang penulis tetapi seorang pendidik, seorang pelukis dan seorang penggiat budaya. Dan apa yang kita boleh tahu, apa yang menarik dalam karya dia, dihasilkan pelbagai jenis genre, contohnya seperti novel, puisi dan lain-lain. Dan lebih menarik lagi, dia menyumbang lebih banyak kepada pendidikan kanak-kanak. Oh, saya juga ada terbaca bahawa beliau juga merupakan penerima anugerah Southeast Asia Right Award tahun 1989. Lepas tu anugerah berprestij untuk sastrawan Asia Tenggara. Selain tu beliau juga pernah terima anugerah seni budaya PAPTI pada tahun 2015. Memang cukup hebat ya sumbangan beliau dalam bidang sastra Melayu ni. Jadi seterusnya mari kita dengar pula tentang sumbangan beliau dalam sastra Melayu. Silakan. Jadi di sini apa yang kita tahu daripada sumbangan beliau yang lebih menarik adalah cara beliau membawa tema budaya dan identiti bangsa Melayu. Jadi beliau telah membawa tema budaya dan identiti bangsa Melayu ke peringkat antarabangsa sehingga orang luar boleh nampak keindahan dan keunikan budaya kita. Betul. Dalam karya macam Pulau Renek Ungu ataupun Bunga Gerimis, beliau selalu tunjukkan semangat perjuangan, nilai kasih sayang dan ketabahan wanita Melayu. Penulisan beliau bukan sekadar cerita tetapi mempunyai jiwa tersendiri. Oh, jadi sebab itulah beliau sangat terkenal sebab beliau memperkukuhkan imej sastra Melayu bukan sahaja berpaksikan budaya tempatan, malah di universal juga. Okey, jadi sekarang kita masuk pula ke topik yang mungkin ramai tak tahu tentang sumbangan beliau dalam pendidikan kanak-kanak. Jadi Irfan boleh mula dulu? Boleh? Okey. Beliau hasilkan siri buku bergambar kanak-kanak yang terkenal, iaitu siri Sahabat Siti Kecil. Buku ini bukan sekadar hiburan tapi bantu perkembangan pemikiran kanak-kanak. Ceritanya ringan tetapi penuh isi. Dan apa yang lebih menarik dalam buku tersebut adalah beliau menggunakan satu teori, iaitu teori sistem bersepadu 4K, iaitu kerohanian, kebitaraan, kesaintifikan dan kekreatifan. Saya juga suka bagaimana beliau peka terhadap budaya. Watak dan suasana dalam buku itu tunjuk kehidupan masyarakat Melayu di mana kanak-kanak belajar tentang identiti dan bangsa kita.
Betul, saya setuju sebab dalam pendidikan kanak-kanak ni, dia gabungkan teks dengan ilustrasi untuk menarik perhatian dan minat kanak-kanak. Okey, jadi daripada sini kita memang jelaslah dapat lihat bahawa karya beliau ni bukan sahaja bahan bacaan tapi juga boleh digunakan oleh guru dan ibu bapa untuk bantu kanak-kanak berfikir secara kreatif dan positif. Ya, betul. Buku macam ni lah yang sesuai untuk dijadikan sebagai buku panduan untuk kanak-kanak di kelas sekolah ataupun dah tidak. Ia membantu memperkenalkan budaya kita dan nilai murni dalam masyarakat Melayu itu sendiri. Okay. Dan yang paling penting dalam karya ni adalah beliau bukan sahaja menghasilkan karya bagi orang dewasa tetapi juga untuk boleh menjadi alat pendidikan yang hebat untuk kanak-kanak. Okey, jadi kesimpulannya kita dapat lihatlah bahawa Profesor Siti Zainul Ismail ni bukan sekadar penulis sahaja, tapi beliau juga seorang pendidik dan seniman yang berjiwa besar. Betul? Betul. Jadi sumbangan beliau ni memang sangat besar ya dalam bidang kesastraan Melayu ni dan juga terhadap pendidikan negara. Okey, jadi setuju tak awak? Setuju. Beliau dapat jadikan contoh kepada masyarakat Melayu kerana bagaimana beliau menghasilkan satu karya sastra yang boleh memperkenalkan ataupun membentuk jiwa dan pemikiran bangsa. Ya, dan saya juga berharap semoga anak muda menjadikan beliau sebagai inspirasi dan juga mencontohi jejak beliau. Okey, jadi kita dah sampai ke penghujung siri podcast kita. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Irfan dan Catherine kerana sudi kongsikan pengetahuan anda tentang Siti Zainul Ismail ni. Jadi sumbangan profesor ni bukan memang luar biasa dan wajar kita jadikan inspirasi buat kita semua. Jadi semoga perbualan ni membuka mata dan juga hati untuk lebih menghargai dunia sastra Melayu. Dan terima kasih daripada kami, itu sahaja pada hari ini. Kalau berjumpa merah pipinya bukan karena hijau merah muda.